Hai, selamat kembali. Hari ini kita nak bincang sesuatu yang penting, iaitu macam mana kita semua, setiap seorang daripada kita boleh jadi peneraju dalam komuniti kita sendiri. Caranya, melalui penglibatan diri. Jom kita mulakan. Pernah tak soalan ni muncul dalam fikiran anda? Mungkin bila anda tengok sekeliling kawasan rumah, anda rasa, benda ni boleh jadi lebih baik. Atau mungkin anda ada rasa nak membantu tapi tak tahu nak mula dari mana kan? Sebenarnya, kita semua ada kuasa tu. Dan hari ni, kita akan tengok macam mana nak gunakannya. Jadi, apa benda sebenarnya program komuniti ni? Senang cerita, ia adalah tindakan sukarela. Kata kunci kat sini ialah sukarela, maksudnya ia datang dari hati, ikhlas, bukan sebab dipaksa. Ia satu peluang untuk kita sama-sama pikul tanggungjawab, bekerjasama dengan badan kerajaan ataupun NGO dengan satu tujuan je, untuk membawa perubahan yang baik. Okey, bila kita dengar perkataan peneraju komuniti, mungkin kita terus bayangkan orang besar macam pemimpin atau ahli politik. Tapi hakikatnya, ia adalah sesiapa sahaja. Termasuklah anda. Sesiapa je yang ambil langkah pertama untuk terlibat secara sukarela, merekalah peneraju. Merekalah wira yang tak didendang yang mulakan perubahan dari bawah. Baiklah, mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa kita perlu susah payah kan? Kenapa penglibatan diri ni penting sangat? Bukan setakat untuk jiran sebelah rumah, tapi untuk negara kita. Jom kita selami impaknya. Cuba bayangkan bila kita semua bersatu dan terlibat, apa jadi? Semangat perpaduan dan cinta pada negara tu jadi makin kuat. Kita bina jambatan kerjasama yang erat, tak kira bangsa atau agama. Masalah sosial macam vandalisme pun boleh kurang sebab semua orang rasa ada ownership. Dan akhirnya, inilah yang melahirkan warga negara yang lebih prihatin dan bertanggungjawab. Secara tak langsung, kita sedang bantu membangunkan negara kita sendiri. Nah, slide ni tunjukkan dua dunia yang berbeza. Sebelah kiri, komuniti yang ahlinya buat hal sendiri. Akibatnya, sikap individualistik, jurang sosial makin besar. Sebelah kanan pula, komuniti yang aktif, penuh dengan semangat kerjasama, perpaduan dan saling prihatin. Perbezaannya macam langit dengan bumi kan? Jadi, persoalan paling besar ialah, kita nak komuniti yang mana satu? Dan jawapannya, pilihan tu sebenarnya terletak pada kita semua. Setiap tindakan kita, walau nampak kecil macam mana pun, ia sebenarnya sedang membentuk masa depan komuniti kita. Okey, kalau anda dah rasa bersemangat nak terlibat, bagus. Tapi, nak tolong kat mana ya? Sebenarnya ada macam-macam program dan bidang yang kita boleh masuk. Jom kita tengok beberapa contoh. Seperti yang anda boleh lihat, ada sekurang-kurangnya 5 arena utama ni. Anda minat pelancongan, boleh terlibat dengan program inap desa. Anda ada kemahiran bertukang, boleh bantu baiki rumah orang yang memerlukan. Atau mungkin anda nak jadi sukarelawan untuk misi kemanusiaan, sertai gotong royong atau derma darah. Banyak sangat pilihan, ikut minat dan kemahiran anda. Baiklah, kita dah tahu jenis-jenis program yang ada. Sekarang, soalan yang lebih praktikal. Macam mana cara paling mudah untuk kita mula terlibat? Jom kita pecahkan kepada beberapa langkah mudah. Langkah pertama, yang paling jelas dan mudah. Cari je mana-mana badan kerajaan atau NGO yang anda rasa kena dengan jiwa anda dan terus daftar diri sebagai sukarelawan. Inilah pintu pertama untuk anda mula menyumbang. Dan ingat ya, penglibatan ni bukan semata-mata soal wang. Aset anda yang paling bernilai sebenarnya ialah masa, tenaga dan apa jua kemahiran yang anda ada. Tak kisahlah anda pandai masak ke, pandai mengajar ke atau pandai reka grafik, semua kemahiran tu sangat-sangat diperlukan. Tapi saya sibuk, tak ada masa. Jangan risau. Anda masih boleh menyokong. Mungkin dengan sumbangkan barang keperluan asas, macam makanan atau pakaian. Atau sesuatu yang tak ternilai harganya, sokongan moral. Kadang-kadang, ucapan terima kasih dan kata-kata semangat kepada para sukarelawan pun dah cukup besar maknanya. Dan sudah tentu, dalam zaman serba digital ni, janganlah kita pandang rendah pada kuasa media sosial. Gunakan Facebook, Instagram atau TikTok anda untuk hebahkan program-program komuniti. Satu share daripada anda tu mungkin boleh tarik berpuluh-puluh orang lagi untuk turut serta. Di sebalik semua tindakan yang kita bincangkan tadi, ada sesuatu yang lebih asas dan mendalam, iaitu nilai-nilai murni yang menjadi kompas moral kita, yang memandu setiap langkah kita sebagai seorang peneraju komuniti. Inilah dia, teras kepada semua tindakan kita. Patriotism, itulah yang mendorong kita nak majukan negara.
Kerjasama, itulah yang menyatukan kita. Kerajinan, itulah bukti dedikasi kita. Kasih sayang, itulah keikhlasan hati kita bila membantu. Dan berterima kasih, itulah tanda kita bersyukur. Semua nilai ini, inilah enjin sebenar yang menggerakkan kita. Jadi ingatlah, setiap kali kita menyumbang, tak kisahlah besar atau kecil, ia bukan sekadar satu tindakan fizikal. Ia adalah cerminan kepada nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Ia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sebagai kesimpulan, tolong jangan lupakan perkara ini. Kuasa untuk memulakan perubahan ada pada anda. Anda tak perlu tunggu orang lain. Anda boleh jadi pencetusnya. Bermula hari ini di kawasan anda sendiri. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Bayangkan, anda terpilih untuk satu misi bantuan di kawasan yang ada wabak berbahaya. Tapi keluarga anda sangat risaukan keselamatan anda. Di sinilah nilai keberanian, kasih sayang dan tanggungjawab betul-betul teruji. Jadi, antara keselamatan diri dan tanggungjawab untuk membantu, apa pilihan anda? Fikir-fikirkanlah.